Saya buat loan dengan suami tapi rumah atas nama suami sahaja. Selamat tak agak-agak? Jawapan dia, tak selamat. Terutamanya bagi isteri yang tak ada anak. Sebab apa? Kalau isteri yang tak ada anak, dia cuma dapat 1/4 daripada harta faraid tersebut. Okey? Katakanlah suami tu dia ada mak, ayah, dia ada adik-beradik, diorang ni akan masih boleh menuntut bahagian diorang terhadap rumah tersebut. Contohnya macam bini ni dia tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan. Kira tak ada anak lelaki, dia tak ada stopper untuk dia punya harta faraid tu. So, bila tak ada anak lelaki, mak dan ayah suami ni dia boleh menuntut bahagian dia terhadap rumah tersebut. Katakanlah mak dengan ayah ni dia tahu dah bahagian dia 1/6 kan. 1/6 daripada 1 juta berapa? Lepas tu 1/6 campur dengan 1/6 dah dapat 2/6 iaitu lebih kurang 1/3 daripada rumah yang 1 juta tu. Maksudnya mak dan ayah mertua tu dia boleh dapat RM333,333 macam tu. Okey. Kalau mak ayah dia jenis yang kelabu mata, sah-sah dia akan minta untuk jualkan rumah tu dan dia orang dapat hasil daripada jualan rumah tersebut. Tapi kita ni, yang isteri ni tak ada tempat untuk tak ada tempat ni lah untuk tinggal lah sebab kita dah join loan untuk bayar rumah tersebut. Yang bayaran bulanan tu kita still nak kena bayar. Tapi yang mak bapak mertua ni dia dah nampak dah. Dia akan dapat sekian-sekian amount. So kalau kita nak elak daripada terjadinya perkara macam ni, kita kena buat hibah. Okay?